Tahukah anda, kemerdekaan Indonesia lahir bukan dari keamanan, tetapi dari tekanan, ketakutan dan desakan masa? 15 Ogos 1945, Jepun menyerah kalah dalam World War II selepas Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh United States. Di Indonesia, tentera Jepun masih ada, tetapi kuasa mereka sudah runtuh. Keadaan menjadi kosong dan tidak menentu. Dalam kekosongan itu, golongan pemuda melihat peluang yang tidak akan datang dua kali. Jika terlepas, kemerdekaan mungkin hanya tinggal impian. 16 Ogos 1945, Sukarno dibawa ke sebuah kawasan bernama Rengas Dengklok oleh golongan pemuda untuk didesak mengisytiharkan kemerdekaan segera. Mereka tidak mahu bergantung kepada Jepun. Mereka mahu kemerdekaan diumumkan tanpa campur tangan sesiapa. Malam itu, selepas kembali ke Jakarta, satu teks pengisytiharan kemerdekaan ditulis dengan ringkas tetapi penuh makna. Keesokan paginya, 17 Ogos 1945, pengisytiharan kemerdekaan dibacakan di hadapan rakyat. Satu detik yang mengubah sejarah buat selamanya. Namun kemerdekaan itu belum diiktiraf. Belanda kembali untuk menguasai semula Indonesia. Rakyat bangkit melawan. Daripada pemuda, kumpulan pejuang hingga tentera rasmi yang baru dibentuk seperti Tentara Nasional Indonesia, dan peperangan pun tercetus. Selepas bertahun-tahun peperangan dan pengorbanan serta tekanan daripada United Nations dan United States, Belanda akhirnya bersetuju berunding. Pada 27 Disember 1949, kedaulatan Indonesia diiktiraf secara rasmi, dan di situlah lahirnya sebuah negara merdeka sepenuhnya. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.